Lebih 10 mayat termasuk mayat bayi ditemui sepanjang pelaksanaan projek pemuliharaan Sungai Kelang bawah inisiatif Zon Pembangunan Ekonomi ZPE dan Gerbang Maritim Selangor SMJ. Pengarah Urusan Landasan Lumayan Senjuan Berhad LLSB Syaiful Azmin Nordin berkata penemuan itu merupakan sebahagian daripada 94,000 tan metrik sampah yang dikutip sejak projek itu bermula pada 2022. Syaiful berkata penemuan sampah yang terlalu banyak di dasar Sungai Kelang menyebabkan jentera perlu sentiasa berhenti menyebabkan pertambahan kos operasi. Sekarang ni kita every 1 hour kena stop. Dan sekarang ni kita terpaksa panjangkan tempoh operasi daripada 8 jam ke 14 jam. Dah ada tambahan. So semua tambahan ni dia melibatkan kos. Kos tu nanti kita jugalah yang akan tanggung. Menurutnya sudah tiba masanya masyarakat membuka mata dan meningkatkan kesedaran untuk menjaga kebersihan sungai serta menguruskan sampah kitar semula di kediaman masing-masing. Sampah ni datang daripada human activity. Daripada kita lah, daripada 10,000 ni kan. Dan saya rasa dah tiba masa lah untuk kita sama-sama lah, pihak media, government dan kita semua. We start with the small initiative lah. Simple-simple yang macam recycling initiative kan. Benda yang dah lama kita cuba buat di negara kita tapi masih belum berjaya.